Udah 4 tahun tinggal di Malaysia dan ini dia alasan aku kenapa bisa nyaman dan betah banget tinggal di negara ini. Jadi yang pertama tuh karena semua orang di sini super baik dan ramah banget. Apalagi kalau makan di kedai, aku tuh belum pernah nemuin pelayan yang judes. Yang paling aku suka, mereka tuh gak pernah bedain aku walaupun aku orang Indonesia. Nah, alasan kedua karena tempat aku tinggal di kota Kuala Lumpur. Walaupun kota besar, tapi di sini minim banget polusi udara. Bahkan di jalan raya tuh aku gak pernah dengar suara klakson atau horn. Oh iya, walaupun gedung-gedung di Kuala Lumpur besar, tapi mereka tuh punya taman sendiri. Contohnya Twin Tower atau KLCC punya taman sendiri di daerah belakang. Bahkan setiap hari banyak banget loh yang olahraga di sana. Alasan ketiga karena bahasa Malaysia atau bahasa Melayu hampir mirip sama bahasa Indonesia. Jadi kalau mau ke sini nggak perlu belajar bahasa lagi deh. Tapi kalau kalian bisa bahasa lain kayak bahasa Inggris itu nilai plus sih. Alasan terakhir atau alasan keempat karena biaya hidup di Kuala Lumpur lebih rendah daripada ibu kota Jakarta. Padahal gaji minimum di Kuala Lumpur lebih besar loh. So buat kalian yang sekarang tinggal di Malaysia, alasan apa sih yang bikin kalian betah tinggal di negara ini? Kenapa ramai warga asing pilih tinggal lama di Malaysia? Mereka datang ke Malaysia dengan satu niat yang sama, bercuti, melancong, melihat dunia. Tiada siapa yang merancang untuk tinggal lama, tiada siapa yang berniat untuk menetap. Tetapi sesuatu berlaku, sesuatu yang membuatkan ramai daripada mereka tak mahu pulang. Kenapa? Kenapa semakin ramai warga asing memilih Malaysia bukan sekadar sebagai destinasi pelancongan, tetapi sebagai tempat untuk hidup? Di mata dunia, Malaysia bukan negara yang sering menjadi tajuk utama. Bukan kuasa besar, bukan negara paling kaya. Ada yang tidak tahu di mana letaknya Malaysia di peta dunia. Ada yang menyangka kita hanya sebuah negara tropika biasa. Ada juga yang beranggapan Malaysia masih ketinggalan. Tetapi semua persepsi itu berubah sebaik saja kaki mereka menjejakkan tanah ini. Lapangan terbang moden, bandar yang teratur, pengangkutan awam yang berfungsi, internet pantas, hospital yang canggih. Ramai warga asing mengakui ini bukan seperti apa yang kami bayangkan. Hampir semua kisah bermula dengan ayat yang sama. Saya datang untuk 2 minggu. Saya cuma mahu bercuti sekejap. Saya akan balik selepas trip ini. Tetapi 2 minggu menjadi 2 bulan. 2 bulan menjadi 2 tahun. Dan tanpa disedari, Malaysia menjadi rumah kedua. Bukan kerana paksaan. Bukan kerana terperangkap. Tetapi kerana mereka rasa selesa. Persoalan sebenar bukan kenapa mereka datang ke Malaysia, tetapi kenapa mereka memilih untuk tinggal. Di banyak negara maju, hidup selesa datang dengan harga yang sangat mahal. Rumah kecil, sewa tinggi, tekanan kerja yang berterusan. Masa untuk hidup semakin sempit. Tetapi di Malaysia, ramai warga asing menemui sesuatu yang jarang mereka dapat. Rumah yang luas, makanan mampu milik, pengangkutan yang mudah, gaji hidup yang lebih perlahan. Apa yang dianggap sebagai kemewahan di negara mereka, di Malaysia dianggap sebagai kehidupan biasa. Bagi mereka, Malaysia bukan murah. Malaysia memberi ruang untuk bernafas. Namun jika ditanya kepada warga asing, apakah sebab sebenar mereka jatuh cinta dengan Malaysia, jawapannya jarang berkaitan dengan bangunan atau wang. Jawapan mereka hampir selalu sama. Orang Malaysia, senyuman yang ikhlas, pertolongan tanpa diminta, kesopanan dalam perbualan, dan layanan yang tidak memandang status. Di Malaysia, orang asing tidak sentiasa dilihat sebagai orang luar. Mereka dilayan sebagai manusia. Bagi ramai warga asing, rasa diterima ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat jarang ditemui di tempat lain. Di banyak negara, bahasa menjadi penghalang terbesar untuk hidup. Salah sebut sedikit, akan diejek, akan dipandang rendah. Tetapi di Malaysia, bahasa menjadi jambatan. Bahasa Inggeris digunakan secara meluas. Dan jika tersalah sebut, orang akan tersenyum in membantu. Tiada tekanan untuk menjadi sempurna. Tiada rasa takut untuk mencuba. Inilah yang membuatkan warga asing cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Dan kemudian, ada satu perkara yang hampir semua warga asing setuju. Makanan Malaysia. Satu negara dengan pelbagai budaya dan ribuan rasa. Nasi lemak, roti canai, laksa, sate, char kway teow. Setiap hidangan membawa cerita. Setiap rasa membawa sejarah. Ramai yang datang kerana budaya, tetapi akhirnya tinggal kerana makanan. Dan ada yang bergurau, Malaysia is dangerous. For my diet, dalam dunia yang semakin tidak menentu, keselamatan bukan lagi sesuatu yang boleh diambil ringan. Di banyak negara, orang takut keluar malam, takut jenayah, takut kekacauan. Malaysia mungkin tidak sempurna,
tetapi ia stabil. Orang boleh berjalan pada waktu malam. Keluarga boleh keluar bersama. Kehidupan harian berjalan seperti biasa. Bagi warga asing, rasa selamat ini lebih mahal daripada apa-apa kemewahan. Malaysia adalah negara yang pelbagai. Bangsa, agama, budaya. Namun kepelbagaian ini tidak memaksa orang untuk kehilangan identiti. Warga asing boleh mengamalkan budaya mereka, menghormati budaya tempatan, dan hidup bersama dalam harmoni. Bagi ramai orang luar, ini adalah sesuatu yang sangat jarang berlaku. Malaysia mungkin kelihatan biasa di mata rakyatnya sendiri, tetapi di mata dunia, Malaysia adalah sebuah negara yang menawarkan sesuatu yang semakin sukar dicari hari ini. Keseimbangan hidup, kemanusiaan, keselamatan, dan rasa diterima. Itulah sebabnya ramai yang datang sebagai pelancong dan tinggal kerana kehidupan. Malaysia, you ruined me. I'm sitting in the car and snow just piling on the side. It's not snowing. It's not dangerous. And that's the funny part because my reaction is very Malaysian. Malaysia weather is not news. Hot? Okay. Rain? Okay. Life still jalan-jalan. And Malaysians always tell me, best time to drink Titanic? Rain time. Not because of rain, just because rain make things nicer. So now I see snow just sitting there. But my brain doesn't go, wow. My brain now goes like, snow? Okay, noted. You see, in America, weather is something you prepare for. Jackets, layer, shoes, gloves. In Malaysia, weather is something you accept. You don't fight it, you don't complain. You adjust and you continue. And that stays with you. Snow on the side? Okay. Rain pouring? Okay. Life still moves. Food still happens. Enjoyment still on. And that's living like a boss. Malaysia style.